Lihat saja video yang dirakam semasa usaha menarik kereta mangsa kemalangan yang terjatuh ke dalam gaung di jalan ini. Di saat akhir video ini kelihatan kelibat makhluk berjari panjang yang mengeluarkan sesuatu daripada kereta tersebut. Memang menyeramkan. Sekarang kita menuju ke Jalan Kara Lama. Jalan Kara Lama atau Jalan Gombak menghubungkan Kuala Lumpur dengan Genting Highland melalui jalan raya yang berliku-liku dan jalan raya yang terseram di Malaysia. Terdapat banyak kemalangan ngeri yang pernah berlaku di sini dan ini menjadikannya terkenal di seluruh dunia sebagai jalan raya yang paling berhantu. Jalan Gombak Lama ini adalah jalan yang paling popular dari kalangan mereka yang suka berbasikal dan juga berjoging. Tetapi tahukah anda yang laluan ini sebenarnya pernah popular sebagai tempat pembuangan mayat sekitar tahun 2016 dan 2017. Mungkin disebabkan oleh kejadian-kejadian ini, lokasi ini mempunyai pelbagai kejadian dan kisah angker yang menakutkan dan menjadi kegemaran para pemburu kejadian mistik.